Guys, video kita kali ni saya nak tebus RM50 reload pin dekat dalam website Surveyor. So dekat dalam website ni kalau korang nak dapatkan RM50 reload pin, korang kena ada 85 poin sahaja. Tak sampai 100 poin korang kumpul, korang dah boleh claim korang punya reload pin. Tapi sebelum tu, siapa yang belum tekan button like, share dan juga subscribe, korang boleh tekan sekarang, boleh klik sekarang. Lepas tu korang kena masuk dekat dalam grup WhatsApp saya. Boleh tekan link dekat bawah video ni. Saya ada sediakan 4 grup untuk korang join. Grup pertama, kedua, ketiga dengan keempat. Kenapa korang kena masuk dekat dalam grup? Sebab ujung bulan ni saya akan bagi duit percuma. Duit tu kita akan buat secara random. Saya bagi dalam bentuk money pocket. Korang kena standby dekat dalam grup WhatsApp. Nanti waktu saya nak bagi duit tu, saya akan info dekat dalam grup. So siapa cepat dia dapat. Mungkin dalam 80 orang yang boleh claim duit percuma. So korang kena join sekarang dekat dalam grup. Jangan lupa untuk tekan button like, share dan juga subscribe. Siapa yang nak cuba website ni, jom tengok video ni sampai habis. Saya ajar korang cara nak guna dan juga cara nak tebus. Okey, sebelum saya nak ajar korang macam mana cara nak buat duit dekat dalam website ni ataupun cara nak dapatkan reload pin, saya nak tunjuk dulu dekat korang reward yang korang boleh claim. So dekat dalam website ni, reward yang korang boleh claim ada GoGift, lepas tu ada Lazada RM23, ada Family Mart RM30, ada GrabFood RM30, ada Amazon $10, lepas tu GoGift ada $10, PayPal ada $10, untuk voucher Shell ada RM50, voucher Tashengo reload pin ada RM50. Lepas tu ada GoGift RM20, RM20 pula dah, $20 ataupun $20, PayPal $20, PayPal $50 dan itu sahaja. So dekat bahagian bawah ni total reward yang saya dah claim. Saya dah tebus dekat dalam website ni ada 4 kali. Kali pertama saya tebus RM23. Kali kedua 23, kali ketiga saya claim 50, kali keempat 50. Yang ini kali kelima saya nak claim RM50 reload pin. So saya dah claim RM50 reload pin. Nanti kalau dah dapat dia punya voucher, saya tunjuk bukti pembayaran terbaru dekat dalam korang punya grup WhatsApp lah, macam biasa kan. Kalau dah dapat reload pin, dia orang akan hantar link voucher macam ni, WOGI gift. So korang kena klik dekat link yang diorang bagi. Nanti korang paste dekat dalam Google korang, ataupun korang buka dekat email. Lepas tu korang klik je dekat link voucher yang diorang bagi. Korang tekan je dekat link tu, nanti dia ada keluar reload pin. Lepas tu korang copy reload pin dan reload saja macam biasa. Okay, lepas korang tebus nanti, korang akan dapat link voucher macam ni. Diorang akan hantar voucher code macam ni guys. Korang klik je dekat link yang korang dapat nanti. Lepas tu korang reload saja macam biasa. Ataupun kalau dia tak ada keluar link voucher, dia ada keluar reload pin, korang copy je reload pin tu, buka dekat dalam Tashengo korang, reload saja macam biasa. Duit tu korang boleh guna untuk transfer ke dalam bank korang boleh. Korang nak guna untuk tukarkan dengan top up boleh. Nak withdraw masuk dalam bank boleh. Nak guna untuk nak beli barang ke, nak bayar apa-apa pun boleh. Tak ada masalah. So nanti reload pin ni diorang akan proses dalam waktu 2 minggu. Kalau korang tebus hari ni, mungkin minggu depan korang dapat korang punya reload pin. So gang, kalau korang nak try, boleh tekan link dekat description video ni. Lepas tu korang tekan dekat bahagian sign up. Korang kena masukkan email korang. Lepas tu korang kena buat password 2 kali. Cara nak buat password, depan kena ada huruf besar, kena ada simbol. Lepas tu korang tandakan semua kotak dekat bahagian bawah ni. Korang klik sign up. So lepas korang dah register, korang akan dapat email daripada Surveyor. Korang kena verify korang punya email. Lepas korang dah berjaya verify, baru korang boleh sign in. Nanti korang klik dekat bahagian sign in. Lepas tu masukkan email yang korang isi tadi dan juga password yang korang buat. Lepas tu tandakan kotak dekat bahagian bawah ni, korang klik sign in. Nanti dah berjaya masuk dekat dalam website ni, baru korang boleh guna. So lepas korang dah masuk dekat dalam website ni, baru korang boleh guna guys. Jadi dekat dalam aplikasi ni, cara nak dapatkan reload pin, cara nak buat duit, korang kena ada point. Nak dapatkan point, korang kena buat task. Ada 2 task je dekat dalam aplikasi ni yang korang boleh buat. Yang pertama, korang boleh jawab survey. Yang kedua, korang boleh invite orang. Tapi sebelum korang nak buat task, korang kena lengkapkan dulu korang punya profile. So sebelum korang nak buat task, korang kena lengkapkan dulu korang punya profile. Bagi cukup 100%. Lepas tu baru korang boleh buat task. Jadi macam saya bagi tahu tadi, kalau nak dapatkan point, ada 2 cara je, invite orang ataupun jawab survey. Kalau korang nak jawab survey, korang klik dekat garis 3 sebelah kanan atas ni. Lepas tu korang klik survey, korang tengok dekat bahagian bawah ni survey yang diorang sediakan. Okey, kalau dekat dalam aplikasi ni nak jawab survey dia bukanlah senang. Korang kena follow tips. Macam video-video sebelum ni juga saya bagi tahu korang, kalau nak jawab survey, korang kena ada tips. Korang kena follow tips kalau nak jawab survey. So siapa yang tak dapat lagi tips cara nak jawab survey dengan betul, korang boleh klik link dekat bawah video, link WhatsApp saya. Check je saya dekat WhatsApp, bagi tahu yang korang nak tips. Nanti saya bagi korang tips tu, korang try follow guna dekat dalam website ni. Kalau berhasil, kalau menjadi, korang hantar feedback dekat saya. Tapi guys, survey dekat dalam website ni dia bukan masuk setiap hari, dia akan masuk secara random. Kalau tak ada korang check dekat dalam website ni, korang boleh tengok dekat email korang. Dekat email pun diorang akan bagi tahu kalau ada survey baru. Okey, siapa yang rajin cara referral pula, korang boleh klik dekat bahagian invite friend. Lepas tu dekat bahagian bawah ni korang boleh copy korang punya link referral, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang daftar dekat dalam website ni guna korang punya link, korang boleh dapat 3 point. Tapi orang yang kita invite tu kena daftar guna link kita. Lepas tu kena lengkapkan diorang punya profile dan kena jawab survey. Baru
baru kita akan dapat 3 point. Kalau kita invite orang guna link kita tapi diorang tak main dekat dalam website ni, diorang tak lengkapkan diorang punya profile, kita tak akan dapatkan point. Tapi dekat dalam website ni dia tak ada syarat tau. Kalau korang nak redeem korang punya reload pin, maksudnya korang nak invite orang boleh, tak nak invite orang pun boleh, tak ada masalah, korang boleh redeem. So macam itu je cara nak dapatkan point. Nanti bila korang punya point dah cukup, korang klik balik dekat bahagian garis 3 tadi, lepas tu tekan dekat bahagian korang punya hadiah. Nanti korang pilih lah korang nak claim reward jenis apa guys. Cara nak claim dia, contoh kalau korang punya point dah cukup, korang klik dekat sini, lepas tu korang tekan dekat sini, dia ada keluar nanti claim. Korang tekan dekat bahagian claim, lepas tu korang tunggu dalam tempoh 2 minggu ke atas. Selalunya tak sampailah 2 minggu. Nanti korang akan dapat link voucher dekat email korang. Lepas tu klik je dekat link voucher yang korang dapat tu dan reload saja macam biasa. Dia akan hantar link voucher macam ni guys. Sekejap. Okey, dia hantar link voucher macam ni nanti. WOG gift. Klik je dekat link voucher tu, copy ataupun korang tekan je dekat link yang korang dapat. Okey, macam itu je cara nak guna website ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, boleh chat saya dekat WhatsApp. Kalau tak faham, korang komen dekat bawah video. Kalau nak cuba aplikasi yang lain, boleh tengok dekat channel saya. Boleh buka dekat YouTube korang kan, ataupun type dekat YouTube korang buat duit tanpa modal channel. Boleh tengok semua video dekat YouTube saya. Aplikasi yang saya kongsi 100% secara percuma, tanpa modal, tanpa perlu bayar balik. Kalau tak faham, chat je saya dekat WhatsApp. Assalamualaikum, semoga berhasil.